besar besar pahalanya, hari yang istimewa 10 hari ni. Tapi saya nampak ini ilmu barulah bagi saya, sebab dah mula ada viral tentang 10 hari ini, dan saya lihat dalam 5 tahun ke belakang ni, 10 tahun ke belakang ni dah mula ada satu yang amalan yang antara semua ni, puasa hari Arafah, Datuk. Puasa hari Arafah. Selain daripada puasa sunat dan amalan tadilah. Jadi ada yang masih tak nampak puasa hari Arafah ni suatu yang istimewa, Datuk. Jadi Datuk boleh bagi pencerahan pada kami, kenapa puasa hari Arafah ni istimewa untuk umat Islam? Berkaitan dengan hari Arafah, Dr. Ri, ini adalah satu hari yang Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berbangga kepada para malaikat tentang para hujjaj yang berada di Arafah, sampai berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat, ma aradaha ula, apa yang mereka inginkan sebenarnya. Tengok mereka ini dalam keadaan pakai kain ihram, begitu juga dalam keadaan semuanya tidak ada beza, yang ada pangkat, yang tidak ada pangkat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada para malaikat, ishhadu malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah ampunkan dosa-dosa mereka. Maknanya hari Arafah ini satu yang Masya Allah, cerita dan juga kisah orang-orang yang menunaikan haji berada di satu tempat yang sama, pakaian yang sama, niatnya semua sama. Ini dibanggai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikatnya. Kemudian Nabi SAW juga ada menyebut khairud du'a, doa Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa Arafah. Dan aku dan para nabi yang sebelum ini telah berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini antaranya. Jadi berkaitan dengan kita mungkin yang tidak pergi ke haji, Baitullah, tidak pergi haji, tidak berada di Arafah, kita ada satu peluang, dan ini termasuk amal soleh, dan lebih spesifik lagi adalah berpuasa sunat, iaitu puasa sunat hari Arafah. Betul. Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablah was sanata allati ba'dah wa siyamu Ashura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablah. Puasa pada hari Arafah itu, aku berkira-kira, berdoa kepada Allah, mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah hapuskan kesalahan dan dosa untuk setahun sebelum Allah dan setahun selepasnya. Adapun puasa hari Ashura, iaitu 10 hari bulan Muharram, maka Nabi kata, aku mengharapkan daripada Allah Ta'ala supaya diampunkan dan dihapuskan kesalahan dan dosa setahun sebelumnya. Maknanya daripada hadis ini, puasa Arafah itu sendiri fadilatnya lebih banyak daripada puasa sunat Ashura. Puasa Arafah 2 tahun keampunan. Betul. Puasa Ashura setahun keampunan. Cuma ada juga para ulama yang cuba memahamkan kita. Dia bayangkan begini, kalau puasa Ashura itu tahun sebelumnya, contohnya adalah puasa Ashura 10 Muharram. Muharram paling dekat dengan kita tahun depan lah, 1448 Hijrah. Berbeza dengan puasa Arafah. Puasa Arafah adalah pada bulan Zulhijjah, iaitu 9 hari bulan Zulhijjah. Yang ini pula adalah pada tahun 1447. Betul. Pada 1447, hadis menyebut bahawa setahun sebelum dan setahun selepas. Jadi maknanya, kalau 1447, setahun sebelum adalah 1446. Keampunan Allah Ta'ala. Dan tahun selepasnya adalah 1448. Di mana 1447? Iaitu puasa Ashura. Jadi puasa Ashura tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya 1448 adalah 1447. Jadi kalau kita gabungkan kedua-dua daripada fadilat puasa ini,
3 tahun keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Allahu Taala Akbar. menurut sebahagian daripada para ulama. Jadi yang penting adalah kita usaha untuk memastikan kita tidak terlepas. Allah. Sebab ini adalah bulan yang Masya Allah Allah sediakan dengan pelbagai fadilat, kelebihan, begitu juga dengan pahala yang begitu banyak, keampunan juga. Jadi jangan lupa untuk kita ambil semuanya. Allahu Akbar. Allah, Datuk, kalau tak puasa sunat Arafah rugi Datuk rugi. Bayangkan 3 tahun, itu daripada 2 tahun, 3 tahun tanpa dosa Datuk. Katalah kan, macam tu kan, dia ampunkan dosa tu 3 tahun. Jadi Datuk, 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah. Wukuf di Arafah lah. Kita akan puasa sunat di sini. Jadi ada perbezaan waktu Datuk. Ya. Time frame tu ada beza antara Arab Saudi di Arafah dengan kita di Malaysia. Jadi ini rasanya memang dah selalulah dibincangkan, tetapi kami nak dengar pada Datuk sendiri. Kita berpuasa nak ikut waktu Malaysia ataupun ikut hari wukuf di Arafah sana? Dr. Ri, berkaitan dengan perkara ini, mungkin satu asas yang perlu untuk kita letakkan, untuk kita fahami adalah hari raya itu dan juga hari puasa itu adalah, kalau sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis dalam Sunan At-Tirmizi, bahawa as-sawmu yauma yasumun ataupun yasumun nas, wa aidukum adalah puasa itu mengikut orang ramai berpuasa. Hari raya Adha ke Idul Fitri adalah pada hari manusia berbuka ataupun mereka menyembelih binatang. Berdasarkan kepada kenyataan daripada hadis ini menunjukkan bahawa ia telah maknanya difahami setiap daripada tempat kita itu ada tarikhnya, ada waktunya. Jadi oleh kerana kita ini berbeza matlak. Berbeza matlak ni maknanya tempat terbit anak bulan, hilal, itu berbeza-beza. Kita baca hadis Quraib, bagaimana di antara Ibn Abbas dan juga Quraib bercerita, antara Madinah dan juga Syam, itu berbeza. Mereka melihat hilal Ramadan, jadi hari rayanya juga berbeza. Kemudian kita baca juga kitab-kitab para ulama, antaranya daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, yang menceritakan kisah yang berlaku pada tahun 828 Hijrah. Pada waktu itu kisah bagaimana di antara Mesir, Kahirah dan juga di Arafah, Mekah, itu berbeza hari. Yang di Mekah pada hari Isnin, yang di Kahirah hari yang mereka kata 9 hari bulan Zulhijjah adalah pada hari Ahad. Jadi ini semua telah dibuat perbahasannya dan juga dikesimpulan oleh para ulama. Maka yang berkaitan dengan puasa hari Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 hari bulan di negara masing-masing. Dia dua perkara yang berbeza. Wukuf itu berkaitan dengan tempat, tetapi puasa hari Arafah ini berkaitan dengan, iaitulah az-zaman, berkaitan dengan masa, bukan berkaitan dengan tempat. Tapi wukuf tempat, puasa hari Arafah adalah berkaitan dengan masa. Maka yang para ulama huraikan adalah tengok kepada tempat masing-masing, kerana dia berkaitan dengan penetapan awal bulan. Di setiap negara ada kaedahnya, ada caranya. Jadi ini diterima pakai. Para sahabat pun dah terima perbezaan matlak ini di antara Syam dan juga di antara dengan Madinah sebagai contoh. Maka selagi kita berada di Malaysia, sebenarnya kita ini memang berbeza masanya dengan Mekah, yang di sana terdapatnya padang Arafah, yang para hujjaj akan melakukan wukuf di Arafah. Sebab itu perkataan yang Nabi SAW sebut adalah siyamu yaumi Arafah, iaitu puasa pada hari Arafah, dengan maksud puasa pada tanggal 9 hari bulan Zulhijjah. Maka mungkin tidak perlu untuk kita besarkan sangat perkara ini. Yang perlu kita besarkan adalah jom kita berpuasa sama-sama pada 9 hari bulan Zulhijjah. Jangan lepaskan peluang. Ditambah pula ada pendapat para ulama yang menyebut bahawa disyariatkan juga puasa pada 8 hari bulan Zulhijjah, iaitu pada hari Tarwiyah. Jadi boleh puasa. Bukan setakat itu saja, 1 hari bulan pun boleh kita puasa. Jadi kalau bimbang tidak menepati, insya-Allah
Kalau puasa 8, 9, kita akan maknanya mendapat fadilat juga daripada kedua-dua hari tadi. Jaranglah pula Malaysia ini dia akan lebih awal sehari. Dia lambat sehari, itu mungkin biasa ataupun sama harinya. Namun demikian, sama hari pun sebenarnya masih tidak sama waktunya. Betul. Silap-silap hari bulan, kalau kita kira betul-betul, kita lebih awal puasa sebelum daripada hari Arafah. Betul. Iaitu 5 jam sebelum. Betul. Dan waktu wukuf di Arafah itu bermula pada waktu zuhur. Pukul 12 tengah hari di sana sebagai contoh. Di sini waktu tu pukul apa? Di sini waktu tu pukul 5 petang. 5 petang, ya. Jadi kalau kita puasa, takdir Allah Ta'ala kita kira hari sama, 9 hari bulan itu adalah pada hari Selasa. Ya. Di Mekah juga hari Selasa. Malaysia Selasa, sana juga Selasa. Tapi kita akan selisih dengan waktu wukuf hanya pada pukul 5 petang saja. Betul. 5 petang, 6 petang, kemudian Maghrib. Maknanya dalam 2 jam lebih saja. Ya, ya. Puasa kita itu bersamaan dengan waktu wukuf. Ya, betul. Kalau kita ambil kira pula takdirkan, kita kira kita lewat sehari. Ya. Sebenarnya waktu kita nak mula puasa, yang kita pada hari itu adalah hari Selasa contohnya, Saudi hari Isnin sebagai contoh, kita macam lambat sehari. Ya. Sebenarnya kita dapat selisih juga, iaitu ketika wukuf belum habis. Wukuf habis kan apabila waktu subuh. Betul. Jadi waktu subuh di sana, contohnya pukul 5 pagi, kita di Malaysia pukul 10 pagi. Betul. 10 pagi kita dah puasa berapa jam? Maknanya sudah lebih kurang 4 ataupun 5 5 jam. jam, ya. 5 jam kita selisih waktu dengan waktu wukuf di sana. Ya, Wallahualam. Wallahualam. Masya-Allah. Jadi penonton ya, yang penting kita puasa sunat Arafah tu, puasa sunat. Dan rasanya pencerahan ni memang sangat menarik. Apa-apa pun kalau kita puasa, kita akan tetap juga ada selisih waktu dengan waktu wukuf di sana. Alhamdulillah.